Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kita kembali lagi untuk bahagian kedua, janji setia penduduk Yasrib. Murid masih lagi boleh merujuk kepada buku teks untuk muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 140. Hari ini kita akan perhatikan perjanjian yang dilakukan di antara Rasulullah SAW dan juga penduduk Yasrib ataupun penduduk Madinah. Perjanjian Aqabah pertama telah berlaku pada tahun ke-12 kenabian. 5 daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah SAW pada tahun lepas atau tahun lalu kembali datang menemui Nabi SAW bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan kedatangan mereka. Tahun ke-11 kerasulan, 6 orang berjumpa Nabi. Tahun ke-12, 5 daripada 6 tadi dicampur dengan 7 orang yang baru memeluk Islam. Datang berjumpa dengan Nabi pada tahun ke-12 kenabian sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah yang berlaku pada isi perjanjian Aqabah pertama? Perjanjian yang dilakukan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Aqabah pertama antara penduduk Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikenali dengan nama Aqabah pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Okey, perkara yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Maknanya tinggalkan agama berhala, maknanya beriman kepada Allah. Tidak syirik kepada Allah. Syirik ini maknanya tidak menduakan Allah ataupun mensyarikatkan Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Ini larangan, bentuk larangan semua. Tidak syirik kepada Allah, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia. Yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi 6 perkara yang perlu dipatuhi oleh penduduk Yathrib ataupun penduduk Madinah. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yasrib, Nabi SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Mus'ab bin Umair ini merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi tugas dia adalah menjadi murabbi ataupun menjadi da'i di Yasrib. Satu pertanyaan yang kita nak tanyakan di sini, mengapakah Nabi Muhammad SAW memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama? Jawapan dia, pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Yang kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Yang ketiga, meruntuhkan sistem kekeluargaan. Yang keempat, menjaga keselamatan manusia. Yang kelima, mengelak daripada berlaku kekacauan dan juga huru-hara. Dan yang keenam, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Meruntuhkan sistem kekeluargaan kerana mereka suka berzina,
Mereka membunuh anak perempuan. Jadi dengan janji-janji yang dibuat untuk menghalang mereka daripada meneruskan budaya jahiliah yang tidak baik itu, menyebabkan munculnya isi kandungan Aqabah yang pertama. Jadi murid-murid kena memberi perhatian dalam beberapa perkara. Yang pertama, perjanjian Aqabah pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Ya. Kalau jawab 12 Hijrah, salah. Yang betulnya tahun ke-12 kenabian. Ini belum hijrah lagi. Sebelum hijrah. Perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua merupakan berlaku sebelum hijrah. Tahun hijrah tidak bermula lagi pada masa tersebut. Perjanjian itu dilakukan antara Nabi SAW bersama dengan 5 orang yang asal. 5 orang tambah 7 berarti 12 orang. 5 campur 7. 12 orang lelaki Madinah. Dengan 6 perkara yang telah dipersetujui. Tidak syirik kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya amalannya yang dilakukan oleh penduduk Madinah ini, penduduk Yasrib ini lebih kurang sama dengan budaya hidup jahiliah di Mekah pada masa tersebut. Jadi untuk bahagian kedua kita berhenti di sini. Jika ada apa-apa permasalahan boleh ajukan nanti.